Ini semua adalah sunat hayat. Banyak orang dia kata tak angkat tangan waktu takbiratul ihram tak sah solat. Sebab tu kalau bodoh jangan cakap banyak. Kan? Uh, belajar mendengar banyak. Kerosakan atas bumi ni kerana orang bodoh yang nak tampilkan diri. Angkat tangan waktu takbiratul ihram, kita belajar ni sunat hayat. Kemudian tanya, apa rukun solat? Doa iftitah. Doa iftitah apa? Rukun. Rukun. Kalau tak baca tu tak sah. Confirm. Confirm apa? Bodoh. Nak berbual juga. Tak. Jari ni, baca tasyahud ni, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau tak buat ini macam mana? Tak sah solat. Dia dengan muka-muka tak sah solat. Terus endorse, chop